Berapakah perbezaan keuntungan antara 5 dinar dan 10 dinar? 5 dinar beratnya adalah 21.25 gram dan 10 dinar beratnya 42.5 gram emas. Spread value bagi 5 dinar yang dijual semula kepada public gold adalah 8%, manakala 10 dinar adalah 7.5%. Lebih rendah spread value, lebih cepat anda dapat keuntungan dari simpanan. 5 dinar harganya sekitar RM5,724 pada tahun 2022. Hari ini, jika dijual, anda akan dapat sekitar RM9,130, keuntungan bersih sebanyak 59.5% untuk 3 tahun atau 19.8% setahun. Bagi 10 dinar pula, harga belian pada tahun 2022 adalah RM11,449 dan harga jualan selepas 3 tahun adalah RM18,360. Keuntungan bersih sebanyak 60.4% untuk 3 tahun atau 20.13% setahun. Dari sudut nilai simpanan, lebih besar saiz emas, lebih tinggi keuntungan. Tetapi pilihan saiz emas sebenarnya bergantung kepada matlamat simpanan anda. Jika matlamat simpanan anda cukup dengan 5 dinar, simpan 5 dinar lebih baik untuk anda. Tetapi jika matlamat simpanan anda adalah sebanyak 10 dinar, simpan 1 keping 10 dinar lebih menguntungkan berbanding 2 keping 5 dinar. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.